Apa hanya kau? Pelakon Atikah Suhaimi ni cuba tengok makan tempat mahir-mahir je. Rupanya itulah cara dia nak ngaburkan petuanya macam mana nak cari suami kaya. Tengoklah contohnya makan dekat Kaze Omakase ni. Betul kita sebut ni restoran Jepun tu. Sekali makan je RM800. Mahal gila kau mah. Jadi itulah di antara tips yang dia bagi kalau nak cari suami kaya. Maksudnya yang pertama sekali kata Atikah Suhaimi, pergilah makan dekat restoran yang mahir-mahir. Restoran yang mahir-mahir ni biasanya yang datang memanglah orang-orang kaya, betul tak? Mana ada pakcik mat kat kampung datang kat restoran mahir-mahir nak bayar sekali makan RM800 tumpah. Jadi itu cara pertama kata Atikah Suhaimi. Yang keduanya kata Atikah Suhaimi, pergilah ke padang golf, main golf ke ataupun lepak kat padang golf agaknya. Atau kalau dah nak main kena bayar pula yuran keahliannya beribu-ribu. Agaknya dekat padang golf tu ada restoran juga kot. Kita lepak-lepak lah dekat situ. Orang perempuan lah kalau nak cari suami orang kaya. Sebab kat padang golf ni mana ada orang susah duduk. Tambah pula yang main golf tu nak bayar yuran keahlian je pun beribu-ribu. Jadi betul jugalah tips yang dia bagi ni. Jadi orang perempuan yang di luar sana tu, kalau teringin sangat nak suami orang jantan orang kaya, pergilah ke tempat-tempat yang dikabur ada Atikah Suhaimi ni. Teman ngabur je. Koma ni. Teman tak ada pergi padang golf.